We had some good times. Tahniah kepada semua murid tahun 6 kerana telah berjaya menamatkan sesi sekolah rendah. Banyak kenangan dan kejayaan yang sudah kamu capai sepanjang 6 tahun di SK Sawah Baru. Saya bangga melihat bagaimana kamu semua membesar, belajar daripada kesilapan dan menjadi lebih matang. Setiap daripada kamu ada bakat dan potensi masing-masing, gunakanlah ia sebaik mungkin apabila melangkah ke sekolah menengah nanti. Jangan lupa guru-guru yang selalu menyokong kamu, rakan-rakan yang selalu menceriakan hari kamu dan semua pengalaman yang menjadikan kamu lebih kuat. Teruskan berusaha, jaga adab dan jadilah insan yang baik di mana sahaja kamu berada. Di kesempatan ini juga, cikgu ingin meminta maaf jika cikgu ada tersilap kata, terkasar bahasa, memarahi kamu semua. Cikgu doakan kamu semua berjaya di dunia dan di akhirat, menjadi insan yang berguna serta membanggakan ibu bapa. Akhir kata, selamat maju jaya kepada semua murid tahun 6. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kita kongsi bersama. Saya berharap anda semua terus bersemangat untuk mencapai cita-cita yang anda ingin kecapi. Jangan lupakan kami di sini. Kami di sini sentiasa mendoakan kejayaan anda semua. Hari ini bukan hari yang mudah bagi saya kerana kamu semua murid tahun 6 akan meninggalkan SK Sawah Baru. Terima kasih kerana telah bersama-sama dengan saya dan telah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya sepanjang di SK Sawah Baru. Harapan saya semoga kamu terus mengejar cita-cita kamu dan berjaya hingga ke akhir hayat kamu. Okay, anak-anak tahun 6 yang saya sayangi, hari ini adalah hari yang penuh bermakna kerana kamu bukan sahaja berjaya menamatkan alam persekolahan rendah, tetapi juga akan memulakan langkah baru menuju dunia yang lebih luas. Kami bangga dengan usaha, semangat dan perubahan yang kamu tunjukkan. Teruskan melangkah dengan yakin, hormati guru, ibu bapa serta jadilah insan yang berbudi pekerti. Semoga kejayaan sentiasa mengiringi kamu di mana jua berada. Tahniah dan selamat maju jaya. Pelajar tahun 6, selamat maju jaya. Jaga diri, belajarlah ke tahap yang tertinggi dan jadilah insan yang berguna. Jangan lupakan jasa guru anda. Beramallah dengan ilmu, jangan disia-siakan. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada kesemua murid-murid tahun 6, Nabiha, Iris, Syakila, Cinta, Alif, Razif, Aaron, Hakimi dan Muhaya. Okey, semoga semuanya maju jaya, sambung belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi dan kemudian boleh berbakti kepada sekolah SK Sawah Baru. Bye. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan ucapan perpisahan dan ucapan terima kasih atas segala usaha dan pencapaian yang telah awak capai sepanjang 6 tahun berada di sekolah ini. Selain daripada itu, saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih atas segala ruang, peluang yang telah awak sediakan sepanjang setahun perkhidmatan saya sebagai seorang guru. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan ampunan maaf atas segala kekurangan, salah dan silap serta peti-peti yang awak selalu dengar, yang awak tak pernah minta tapi awak perlu dengar. Jadi pesan saya kepada awak semua, proses untuk menjadi dewasa itu tak mudah. Dia memerlukan pengorbanan dan sangat membebankan kepala. Seberat mana pun kita rasa dunia menghempit kita rasa penat, kita rasa tak percaya diri, jangan pernah tinggal solat dan jangan malas untuk baca Al-Quran. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekian itu sahaja daripada saya. Selamat maju jaya. Buat anak-anak didik tahun 6, selamat maju jaya cikgu ucapkan. Tahniah kerana telah berjaya mengharungi 6 tahun di sekolah rendah. Selamat maju jaya, semoga kamu teruskan perjuangan. Jangan lupa apa yang cikgu-cikgu pesan. Okay, good luck. Bye-bye. Assalamualaikum kepada semua murid tahun 6. Dan pada akhirnya, kamu akan melangkah keluar daripada SK Sawah Baru. Ingat kembali kenangan kita bersama sewaktu kamu berada di tahun 1.
pada waktu itu ramai di kalangan kamu yang tidak tahu membaca. Tapi kini kamu sudah pun berada di tahun 6, pelbagai kejayaan yang kita telah mencapai bersama. Dan selepas ini kamu akan melangkah ke sekolah menengah. Langkahlah dengan penuh yakin bahawa setiap daripada kamu mempunyai potensi untuk berjaya. Setiap daripada kamu berhak untuk berjaya mengikut bidang masing-masing. Dan sekiranya kamu gagal, bangkitlah semula, kerana kegagalan itu merupakan langkah pertama untuk menikmati kejayaan yang lebih besar. Saya ingin juga berpesan kepada kamu semua, jagalah ibu bapa kamu, tidak kira apa jua keadaan mereka suatu hari nanti. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid tahun 6 kerana menjadi sebahagian daripada keluarga SK Sabah Baru. Saya mendoakan kamu akan terus berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Sarfaiz bin Yusuf, pembantu guru besar Hal Ehwal Murid bagi SK Sabah Baru. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi, tahniah buat semua anak didik 6 gemilang yang berjaya tamatkan persekolahan di peringkat sekolah rendah. Jadi saya ingin ucapkan selamat maju jaya untuk semua anak didik gemilang. Semoga terus cemerlang dalam semua lapangan. Okay. Dan di kesempatan yang ada ini, saya ingin merakamkan permohonan maaf andai terkasar bahasa, terkhilaf bicara sepanjang mendidik anda semua. Apa yang juga yang saya lakukan semuanya bertujuan untuk mendidik anda supaya menjadi modal insan yang berjaya, insyaAllah. Dan walaupun dah meninggalkan sekolah ini, saya mengharapkanlah semua anak didik tahun 6 tak lupa guru-guru dan semua yang berada di sini. Tempat yang jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat kita menuntut ilmu. Okey, jadi sekali lagi selamat maju jaya buat tahun 6. InsyaAllah ada rezeki kesempatan kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini adalah hari terakhir kamu murid-murid tahun 6 yang akan menamatkan sesi persekolahan pada sesi 2025 ini. Saya mengucapkan selamat berjaya kepada kamu untuk menempuh alam remaja nanti. Selain daripada itu, saya juga ingin memohon maaf sekiranya sepanjang pengenalan kita atau pembelajaran kita semasa sesi di Sekolah Kebangsaan Sabah Baru, kiranya saya ada terkasar bahasa, semualah, termarah ke apa ke, saya memohon maaf lah. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat berjaya kepada kamu untuk tempuhi, untuk capai cita-cita kamu apabila kamu di alam sekolah menengah nanti. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anak murid tahun 6 gemilang yang bakal melangkah ke sekolah menengah sedikit masa lagi, saya mengharapkan semoga kamu semua terus aktif beraktiviti, terus cekal, bersemangat dan berani merebut segala peluang yang ada dalam menuntut ilmu. Saya doakan agar kamu semua dipermudahkan segala urusan, juga dilimpah rezeki yang berpanjangan dan sihat tubuh badan. Jangan lupa kami di SK Sabah Baru, jangan lupa Sesba Power dan juga ingat sentiasa Sesba Mendunia. Teruskan berusaha, selamat maju dan selamat berjaya.